Kat sini kalau boleh tengok 1 Disember 1974 BSN ditubuhkan. Okey, misi BSN ni adalah tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan. Maksudnya kita akan bagi perkhidmatan sehingga ke pendalaman. Orang asli pun kita ada hadir untuk buat pembukaan akaun. Okey, next. Okey, hari ini BSN 38.5 bilion aset, 24 bilion deposit, pelbagai saluran kemudahan contoh seperti 387 cawangan seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan perempuan pernah hadir ke BSN, pergi satu tempat saja BSN, pergi satu tempat saja BSN. Sebab apa? Kita nak mudahkan saluran perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, 978 terminal layan diri ATM dan CDM, 38 pusat perniagaan mikro, 10 bank bergerak dan juga kita ada 2000 ejen berdaftar BSN yang boleh buat urusan pembukaan akaun, simpanan duit, keluarkan duit, masuk ke dalam SSP ataupun bayar bil. Ejen bank berdaftar ni dia kebanyakan di kawasan pendalaman, memudahkan kita punya pelanggan di pendalaman untuk lakukan urusan berkenaan dengan BSN. Okey, next. Okey, yang ini adalah akaun Giro I Premium, iaitu khas untuk peniaga-peniaga. Siapa dekat sini yang dah ada akaun BSN? Boleh tak? Okey, satu. Okey, ada 5 orang macam tu. Okey, akaun BSN ni untuk Giro I Premium ni, bagi akaun tuan-tuan perempuan boleh tinggal sehingga kosong. Sehingga kosong. Sebab sebelum ni kita ada akaun yang biasa, kita perlu bekukan akaun sehingga akaun ditutup. Tapi kali ini kita upgrade, kita boleh bagi kepada peniaga sehingga ke baki kosong. Okey, pembukaan akaun, kalau kata ada peserta dekat sini nak buka akaun, kita akan bagi deposit, zero deposit. Tak perlu bawa 1,000 ke bank. Selepas pembukaan akaun boleh saja buat transaksi. Okey, seterusnya tiada pencadang diperlukan bagi pembukaan akaun di BSN. Okey, seterusnya yang ini untuk organisasi perniagaan dan bukan perniagaan. Maksudnya jika ada involve dengan persatuan, kelab ataupun masjid ataupun kita kata parti politik, ada juga kita buat pembukaan akaun. Okey, seterusnya IBIS tersedia. IBIS ni adalah aplikasi apps kita guna macam internet banking, disediakan juga sekarang ini. Okey, interest bagi kadar bagi akaun Giro I Premium ni sehingga 1.5, agak tinggi tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan buat research, agak tinggilah 1.5 tu. Okey, next. Okey, selain ada akaun syarikat, tuan-tuan juga boleh buat daripada simpanan akaun syarikat ke dalam fixed deposit. Setengah daripada peniaga, dia ada simpanan dalam akaun, tetapi dia tak melaburkan simpanan yang ada dalam akaun untuk orang kata kaut dividen yang ditawarkan oleh bank. Jika ada akaun syarikat dengan BSN, boleh saja maklum kepada kita untuk laburkan sedikit simpanan dalam tu. Setidaknya bolehlah guna untuk buat makan-makan dengan kaki tangan, bolehlah buat apa-apa event kan. Okey, so yang ini cara dia mudah saja. Kita akan keluarkan satu template. Syarikat perlu hantar template itu kepada kita untuk kita pindahkan daripada akaun simpanan biasa kepada fixed deposit. Okey, next. Okey, selain itu juga yang ini untuk akaun Giro e-Saver, yang ini khas untuk individu sahajalah. Okey, next. Okey, perlindungan kakak. Okey, next. Yang ini untuk individu. Okey, pengurusan bayaran yang kita buat, BSN buat pada tahun 2024. Kita juga buat pengkreditan STR. So, setiap penerima bantuan yang ada, kita buat pembayaran. Tetapi ada setengah orang kata kita nak buat permohonan STR perlu datang ke BSN. Tak perlu. Dia yang itu perlu melalui lembaga hasil LHDN. Kita sebagai BSN hanya buat pembayaran sahaja. Okey, kita juga pengkreditan penyasaran subsidi diesel, kita juga buat pengkreditan pencen JPA, kita juga buat pengkreditan beasiswa KPM, bantuan awal persekolahan juga kita buat. Selalunya kita ke sekolah,
kita akan buka semua akaun pelajar-pelajar sekolah. Tak perlu pelajar datang ke cawangan pendekatan, cuma guru akan bagi data kepada kita. Kita akan hadir ke sekolah. Sama juga bila kata contoh persatuan, contoh selalu macam masjid. Masjid ada akaun. Kita akan hadir ke masjid, kita sendiri akan buat pengiraan dalam tabung masjid yang ada orang derma kan, RM1, kita buat pengiraan dalam tabung masjid dan kita bawa ke bank untuk deposit. Okey, kita juga ada pengkreditan akaun gaji, pengkreditan geran medik dan juga pengkreditan bantuan mitra. Mitra selalunya kepada masyarakat India kan. Okey, next. Okey, skim gaji majikan. Kita juga ada sediakan skim gaji bagi majikan, iaitu pasukan deposit berdedikasi yang akan uruskan. Latihan IBIS kita bagi, kita ke permis, kita ajar macam mana nak buat penggunaan IBIS kepada majikan. Kita juga buat proses pembukaan akaun terus ke permis. Kalau kata anda kata tuan-tuan dan puan nak buka akaun, tak perlu ke cawangan pendekatan, maklum kepada kita akan hadir ke permis, sediakan dokumen yang lengkap dan kita bawa untuk pembukaan akaun. Okey, pembayaran secara bukal yang ini selalunya digunakan pakai untuk untuk kemasukan gaji-gaji pekerja. So secara internet banking saja buat pindahan kepada akaun pekerja. Okey, kita juga ada pembayaran gaji dengan IBIS. Okey, next. Okey, ini skim gaji pekerja. Kita maksud yang macam tadi lah. Saya kata saya BSN akan hadir untuk buka akaun pekerja. Maksudnya bila majikan guna pakai akaun BSN, secara tak langsung nak buka kepada kaki tangan akaun BSN, tak perlu setiap kaki tangan datang ke cawangan. Maklum kepada kita juga, kita akan hadir dan kita akan buat proses pembukaan akaun untuk semua kaki tangan yang ada dekat syarikat. Okey, next. Okey, yang ini kalau tuan-tuan puan tengok, yang ini adalah BSN desktop dan mobile banking kita lah. Yang ini digunakan pakai oleh syarikat. Kita yang ini selalunya bagi akaun yang melebihi satu pengelola, dia akan guna pakai dua pengelola, iaitu initiator akan buat urusan, approval pula akan buat urusan. Kalau kata pemilik tunggal, dia satu username dia dipakai untuk BSN IBIS ni. Kalau kata melebihi satu pengelola, akan pakai dua username. So dia lebih selamatlah, kita tak nak ada salah seorang yang pecah amanah daripada akaun syarikat lah. Okay, next. Okey, yang ini aplikasi BSN IBIS kita sediakan contoh macam pembayaran bil, pembayaran buka, auto debit, pembayaran badan berkanun, laporan transaksi pun boleh ambil. Semua dekat dalam IBIS kita. Okey, next. Okey, yang ini aplikasi My BSN khas untuk individu. Yang ada akaun individu dengan BSN, sekarang kita dah ada apps yang boleh buat pertanyaan baki, pembinaan dana, pembayaran bil, pembayaran KPD, kad debit dan juga simpanan ESSP. ESSP tuan-tuan dah boleh buat menggunakan apps. Okey, next. Okey, yang ini CJ simpanan premium. Siapa dekat sini pernah dengar SSP BSN? Okey, SSP BSN ni kita dah lahirkan hampir 118 jutawan setiap bulan. Setiap bulan kita lahirkan jutawan dengan hanya simpanan minimum di dalam akaun SSP ni sebanyak RM3,000. Tak semestinya kena simpan terus RM3,000. Sama ada secara sedikit RM10, automatik kita kumpul sahaja RM3,000 layak untuk cabutan jutawan. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat BSN, dekat Facebook BSN Malaysia, kita akan buat live untuk cabutan BSN SSP ni. Setiap bulan ada untuk jutawan. Setiap bulan ada untuk. Walaupun RM10 simpan dalam akaun SSP ni, kita bagi hadiah RM100,000. Setiap bulan ada orang pemenang RM100,000. Termasuk kereta BMW, kereta Myvi, kereta Activa X50. X50 tu khas untuk penerima SDR. Penerima SDR ni yang mana buat simpanan dalam SSP sebanyak RM100 minimum, automatik layak untuk cabutan kereta X50. Andai katalah tiba-tiba kita bawa pergi kepada gila, tiba tak berkenan lah BMW ni, saya tak nak lah, boleh saja. Bila maklum berapa harga masa tu, boleh je kita akan bayar secara tunai.
kita bagi tunai. Kalau kata nak ambil kereta, PSN akan cover sehingga setahun. Kita akan cover road tax dan insurans setahun. Selepas setahun itu terpulang kepada pelanggan. Ada yang pelanggan kata, saya bila ambil kereta ni bulan-bulan saya nak kena bayar ke? Tak perlu, ni hadiah daripada BSN, hasil daripada simpanan anda, simpanan di BSN SSP. Yang itu sahaja. Menyimpan layak untuk jabatan. Okey, next. Okey, yang ini antara produk-produk yang kita ada dekat BSN lah. My Home, SJKP, BSN Micro, My Auto, kita ada Gold Account. Gold Account pun kita buat dekat BSN secara digital. Tuan-tuan boleh buat pembelian lah Gold Account di BSN. Okey, kita ada Eco Saver, Card Credit. Kita ada juga untuk wasiat. Wasiat ni kalau kata kita nak senaraikan semua harta kepada waris-waris kita, boleh hadir ke BSN hanya dengan minimum pendaftaran RM500 dan kita akan keluarkan satu CD wasiat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selalunya bagi di BSN ni tuan-tuan dan puan, kita lebih kepada selalunya customer kita lebih kepada B40 lah. So kita bukan apa, kita memupuk jiwa untuk menyimpan di kalangan B40. Sebab apa? Bila kita tengok rakyat Malaysia sekarang, tak ada pun simpanan kecemasan 1000, betul tak? Simpanan 1000 semua mengharapkan kepada KWSP. So jadi dengan adanya akaun-akaun simpanan yang kita tawarkan, hadiah-hadiah yang orang kata memang tinggi lah sehingga jutawan setiap bulan tu, boleh memupuk jiwa-jiwa untuk menyimpan. Okey, so dekat sini boleh saya tahu yang ada akaun BSN tadi siapa? Okey. Okey puan, macam mana penggunaan akaun BSN, boleh tak saya tahu? Kalau kata okey tu maksudnya okey lah. So akhir sekali, kalau kata nak buat pembukaan, nak buat pembiayaan mikro dengan BSN, anda semua perlu buka akaun BSN dahulu. Jadi boleh maklum kepada saya. Okey, next. Okey. Okey, ini nombor telefon saya. Boleh je maklum kepada saya kalau kata nak buka akaun BSN. Kita akan adakan permis tuan-tuan dan puan untuk buat pembukaan akaun lah. Boleh saja WhatsApp saya, maklum dekat saya yang nak buat pembukaan akaun. Kita akan ada turut juga kepada kaki tangan yang ada. Ataupun tak ada akaun BSN, nak bagi anugerah dekat pekerja berbentuk SSP, CJ simpanan premium pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Ada tak berkenaan dengan akaun BSN? Ada puan? Ada? Okey, yang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kalau nak buka akaun syarikat, tak perlu hadir ke BSN, boleh maklum kepada saya. Kita punya kaki tangan daripada tim Cipos akan hadir ke tempat puan. Tak perlu dia hadir ke cawangan pendekatan. Kalau kita nak pergi cawangan pun boleh, tapi kena ada deposit RM1,000 lah. Kalau melalui unit deposit, tak perlu deposit RM1,000. Kita akan buka secara zero deposit. Itulah yang. Tapi kalau apa, nanti puan pun tak perlulah buang masa nak pergi ke bank. Dia sudah datang je. Okey, yang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi sebenarnya. Perak boleh kan? Ya. Apa jam? 3 jam. Tanpa deposit ni dia tak ada tempoh tuan-tuan puan. Okey. Kalau kata 2 tahun lagi nak datang untuk buat pembukaan akaun pun boleh, kita bagi zero deposit. Kalau kata melalui unit deposit saja lah. Kalau kata melalui cawangan, yang itu kena deposit RM1,000. Tapi bolehlah kalau kata mudah dengan cawangan, keluarlah sendiri RM1,000. Imran nak satu kad lagi? Nak satu kad lagi? Ada? Okey, kalau untuk selalunya budak-budak kita prefer kepada akaun SSP lah, CJ Simpanan Premium. Sebab CJ Simpanan Premium ni umur 12 tahun dah layak untuk menyimpan. Ada IC saja dah layak untuk menyimpan. Bawah daripada umur tu selalunya kita buka akaun amanah bersama waris sama ada ataupun
umur 13 tahun aku boleh buat tak dia. Okey ke? Nanti dia. Okey lah rasa. Dah 13 tahun tapi lebih bagus daripada SSP lah sebab duit tak nak guna. Nanti bila umur 18 automatik tak boleh guna untuk belajar sama pelajarannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh. Terima kasih kepada BSN atas maklumat semasa saya tadi. Baik, sebab kelas kita ni kan ada yang tanya saya pasal internet lah, pasal wifi dan sebagainya kan. Jadi saya hari ni nak bagilah sedikit perkongsian lah daripada Unify Business. Mungkin hari ni ada offer untuk semua yang hadir pada hari ini, insyaAllah. Jadi kita